Pertarungan dalam diri mengisahkan tentang Ain, iaitu seorang pelajar asrama yang berdepan dengan pergelutan hati antara keinginan untuk beribadah dan rasa malas dalam diri. Dua suara yang sering bermain di fikirannya, iaitu Umi yang mewakili iman dan kebaikan, serta Yana yang melambangkan nafsu dan kemalasan. Setiap kali masuk waktu solat, Ain berjuang melawan godaan untuk menangguh dan mencari alasan. Dalam perjalanan itu, dia belajar bahawa solat bukan beban tetapi sumber ketenangan. Akhirnya, pada waktu subuh, Ain bangkit dengan kekuatan baru. Dia sedar bahawa musuh sebenar bukan orang lain tetapi dirinya sendiri. Kemenangan sebenar datang apabila iman berjaya menundukkan nafsu dan hati kembali kepada Allah. Dah maghrib dah. Ain, jom kita pergi solat sama-sama. Kan dah janji nak pergi solat sama-sama semalam. Alah, kecap dah. Penat tadi pun tak hilang lagi. Lagipun cerita ni tak habis lagi. Alah, kita kan penat. Tengoklah jalan dulu Alifan tu. Nanti-nanti kita boleh solat. Tapi Ain, solat kan bukan beban, kan penawar. Rasulullah pun pernah bersabda, rehatkanlah aku dengan solat. Jadi kalau kita penat, sujud tu jadi tempat untuk kita melepaskan segala penat lelah kita. Sekejap. Alah, tengok je dulu. Sikit lagi tu. Kan waktu maghrib lambat lagi habis. Jom tengok dulu. Tapi benda tu salah. Betul tu Ain, kalau kau tangguh, nanti kau jadi terbiasa pula. Kau kena ingat sabda Rasulullah. Mujahid sebenar ialah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya kerana Allah. Tapi aku bukan kuat macam orang lain. Kadang-kadang aku pun kalah dengan diri sendiri. Alah, kalah pun bukan dosa. Tak perlu paksa diri. Dunia ni pun dah susah. Jangan tambah lagi susah kau tu. Tapi anak, kalau manusia asyik ikut nafsu je, siapa nak pimpin hati dorang? Allah uji ni bukan untuk menyusahkan, tapi untuk menguatkan diorang. Betul juga tu. Hidup ni bukan sekadar ujian. Tapi kadang tu manusia hanya perlu rehat. Ain, dah malam. Kau penat belajar tu. Tak apa, insya nanti-nanti je. Tidur pun satu bentuk rehat juga. Tapi Umi tengah solat. Aku rasa bersalah lah. Rasa bersalah tu tak perlu kalau niat kau tu baik. Lagipun Allah kan Maha Pengampun. Esok solat qada pun boleh. Ain, solat ni bukan tentang waktu je, tapi tentang hati. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solat. Tapi aku selalu rasa solat aku tak sempurna, tak khusyuk. Khusyuk ni bukan sebab sempurna. Khusyuk datang bila kita solat walau susah. Khusyuk? Macam mana nak khusyuk kalau mengantuk? Tidur je lah dulu. Yana, itu kan alasan. Kuat bukan sebab kita tak letih, tapi kita tetap taat walaupun kita letih. Kenapa dua suara ni asyik bergaduh je dalam kepala aku? Satu suruh rehat, satu suruh bangun. Aku pun tak tahu siapa aku sebenarnya. Kenapa aku rasa macam susah sangat nak istiqamah? Hari ni semangat, esok jatuh balik. Aku rasa macam ada dua orang dalam badan aku ni. Ain, kau tu manusia. Manusia ni tak perlu berkeras pada diri sendiri. Kau tu dah banyak buat baik. Terkadang rehat bukannya buat dosa. Rehat tak salah Yana, tapi kau jangan jadikan rehat tu sebagai alasan. Ain, Allah tak minta kau untuk jadi sempurna, tapi Allah minta untuk kau cuba walau susah macam mana sekalipun.
rasa gagal lah Umi. Setiap kali aku janji, mesti aku mungkin balik. Kalau gagal, taubat. Kalau jatuh, bangun. Tapi bukan malam ni. Malam ni kau perlu tenang je. Tengok muka kau tu, letih. Jadi kau patut tidur. Letih tubuh boleh hilang dengan tidur, tapi kalau letih hati, dia akan hilang dengan sujud je. Kau kena ingat sabda Nabi, orang yang bijak ialah orang yang menghisap dirinya dan beramal dengan kehidupan selepas mati. Tapi kalau aku terus pilih malas, adakah Allah masih pandang aku? Kau kena ingat Ain, selagi kau hidup, mimpi kembali masih terbuka untuk kau. Kau takkan mampu berubah sepenuhnya, Ain. Dunia ni berat sangat. Kau akan letih juga esok. Tapi kalau aku kalah, aku akan cuba lagi. Aku tak nak jadi hamba kepada nafsu sendiri. Alhamdulillah, aku masih diberi peluang untuk berubah. Ain, kau tak nak rehat tu? Daripada semalam kau asyik lawan dengan diri sendiri. Kau rehatlah sekejap. Dulu aku fikir rehat itu, tapi baru aku tahu rehat itu melihat dekat dengan Tuhan. Teruslah Ain, kau bangun daripada jatuh. Kau tahu tak kalau kau bangun jatuh, malaikat akan catat sebagai kemenangan. Alhamdulillah, akhirnya aku berjumpa berubah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Perang terbesar bukan di medan dunia, tapi di medan hati. Siapa yang menang lawan nafsu, dialah mujahid sejati. Dan bila hati bersih, nafsu tunduk kepada iman. Setiap langkah melawan malas, itulah langkah menuju syurga. Skrip pertarungan dalam diri mengajarkan bahawa solat bukan sekadar kewajipan, tetapi sumber ketenangan dan kekuatan hati yang sebenar. Dalam kehidupan seharian, manusia sering merasa penat dengan pelajaran, kerja atau masalah peribadi dan kadang-kadang melihat solat sebagai beban tambahan. Namun, watak Umi mengingatkan Ain bahawa solat adalah penawar, tempat manusia menenangkan hati dan mendapatkan ketenangan rohani yang tidak boleh diperoleh melalui tidur atau hiburan semata-mata. Melalui solat, manusia diberi peluang untuk berkomunikasi dengan Allah, memohon pertolongan, merenung diri sendiri dan memperkuat semangat menghadapi cabaran hidup. Skrip ini juga menekankan bahawa perjuangan yang sebenar bukan di medan peperangan fizikal, tetapi di dalam hati manusia sendiri. Watak Yana yang mewakili bisikan nafsu yang menunda ibadah, manakala Ain menggambarkan manusia biasa yang berjuang melawan kemalasan dan keinginan duniawi. Ini menekankan bahawa jihad yang paling mulia adalah mujahadah melawan hawa nafsu demi ketaatan kepada Allah, dan kemenangan ke atas diri sendiri lebih bernilai daripada kemenangan duniawi. Mengingatkan bahawa usaha lebih penting daripada kesempurnaan. Ain sering merasa gagal untuk istiqamah kerana tidak dapat menunaikan ibadah setiap kali seperti yang dijanjikan.
Watak Umi menegaskan bahawa Allah menilai usaha, niat dan keikhlasan, bukannya kesempurnaan. Ini mengajar penonton bahawa kegagalan bukan alasan untuk berputus asa dan setiap usaha untuk bangkit dan istiqamah, walaupun perlahan atau berulang kali gagal, tetapi bernilai di sisi Allah. Seterusnya, skrip ini juga menekankan bahawa rehat sebenar bukan hanya tidur atau hiburan fizikal, tetapi ketika hati dekat dengan Allah. Ain menyedari bahawa ketenangan jiwa datang melalui zikir, doa dan membaca Al-Quran, bukan sekadar hiburan duniawi. Rehat rohani ini membantu manusia lebih kuat menghadapi cabaran hidup, menguatkan iman dan menenangkan hati yang gelisah. Selain itu, skrip menekankan bahawa kesedaran diri adalah kunci kepada perubahan. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 mengingatkan bahawa Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ain menyedari bahawa tanggungjawab untuk berubah terletak pada dirinya sendiri. Keputusan untuk bangkit dan memilih kebaikan walaupun menghadapi kemalasan dan kelemahan diri adalah langkah pertama untuk menjadi insan yang lebih baik. Skrip ini juga menunjukkan bahawa setiap langkah kecil untuk melawan malas atau hawa nafsu adalah bernilai tinggi di sisi Allah dan tindakan istiqamah walaupun perlahan tetap dicatat sebagai amal kebaikan. Akhirnya, keseluruhan skrip membawa mesej bahawa pertarungan terbesar adalah melawan diri sendiri dan kemenangan ke atas nafsu adalah tanda mujahid sejati. Ia mengingatkan penonton bahawa istiqamah memerlukan usaha, kesabaran dan ketekunan, serta bahawa rehat sebenar datang apabila hati dekat dengan Allah. Setiap langkah kecil menuju kebaikan, walaupun sukar atau perlahan, adalah langkah menuju syurga. Kesimpulannya, skrip ini mengajar bahawa pertarungan dalam diri adalah medan terbesar setiap manusia dan kemenangan ke atas diri sendiri adalah kunci kejayaan rohani yang sebenar, memberikan inspirasi untuk terus berusaha melawan malas, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah dalam kehidupan seharian.